Kenapa owning customer Iron Guard jarang ada masalah bocor? Yang ni kita kata kita tambah flushing. Maksud dia ada double safety untuk elakkan bocor. Kita silikon supaya dekat bahagian celah tu tak bocor. Kita akan tambah lagi flushing. Inilah flushing dia, zinc yang kita dah bengkokkan ataupun benchkan supaya kita boleh letakkan dekat bahagian tepi. Dan dia akan jadi macam ni. Jadi bila kita letak flushing, first kali kita kena grinder sikit dinding ni supaya ada lubang, dan kita slotkan flushing tu di dalam lubang dan kita flushkan ke tengah sikit daripada PU metal form. Jadi kalau air tu mengalir ataupun kena dekat dinding, dia mengalir ke bawah, safety yang pertama adalah dekat bahagian dinding ni ada slot ke dalam dinding dengan silikon. Jadi air tu akan kurang. Kalaulah berlaku serapan sekalipun, dia mengalir di belakang silikon, dekat bahagian celah-celah ni antara dinding dengan bumbung, dia ada satu lagi silikon dekat bahagian bawah, ibarat macam ni. Jadi dia ada double safety. Jadi air tu takkan mengalir banyak dekat bahagian celah antara dinding dengan PU metal form. Air tu terus flush ke tengah sikit, dia pergi ke arah gutter. Dan untuk pengetahuan korang, projek kita untuk PU metal form ni, yang mana customer ni dah lama lah pasang, hampir 3 tahun kot, 2 tahun lebih. Jadi projek ni dah lama, sebab tu kalau nampak sedikit abu-abu, ada tapak-tapak kaki cat pun ada titisan-titisan air, sebab projek ni dah 3 tahun. Tapi masih lagi bertahan, solid, tak berlaku banyak problem. Jadi ni pun antara finishing yang Glozon Iron Guard buat, dan sangat penting juga, sebab kalau tak ada, masalah bocor tu boleh berlaku. Bocor tu kena pada besi karat, dan dia boleh mengakibatkan masalah yang lagi besar, iaitu structure boleh problem dan kena tukar pula structure, lagi besar kos. Explosions, Iron Guards.